Okay. Dalam video sebelum ni kita dah pernah tengok pasal kita dah tengok pasal Faraday tu apa. Okey, hukum Faraday belum sebelum-sebelum ni kita dah tengok hukum Faraday, kita dah tengok hukum Lenz. Jadi dalam video ni kita nak tengok perbezaan antara hukum Faraday dengan hukum Lenz. Maksudnya bila masa nak guna Faraday, bila masa nak guna Lenz. Okey, so dalam cerita ni kita tengok dulu situasi pertama. Oh, sebelum tu, mari sini kita ingat betul-betul Faraday deal dengan nilai. Maksudnya contoh, nombor, value, kekuatan. Okey, dia deal dengan benda tu. So kalau nampak yang berubah dia adalah nombor, so itu biasanya adalah Faraday. Tapi kalau yang berubah tu adalah arah, itu adalah Lenz. Okey, jadi apa maksudnya? Okey, kita tengok dalam soalan ni, magnet dalam darjah satu mendekati. Magnet dalam dua pun mendekati. Both move towards. Jadi arah dia orang sama. Tapi satu tu laju dia 0.5. Satu lagi laju dia 1. Jadi dalam cerita ni arah sama. Tapi magnitude dia lain. Jadi apa ni? Ini adalah hukum Faraday. Okey, lepas tu katakanlah dia suruh kita lukis jarum kat sini macam mana rupa dia. So ingat, kalau cerita pasal Faraday, dia berdasarkan apa nilai kan. So bila nilai, pesongan dia yang akan berubah dari segi value. Bukannya arah pesongan, tapi besar pesongan tu akan berubah. So dalam cerita ni, katakanlah ni kosong kan. Okay, ni kosong. So dia akan lebih terpesong. Kita akan tunjuk dia lebih terpesong lah. Arah pesongan still sama. Dia kena ke kanan. Dia tak boleh tiba-tiba ke kiri. Dia masih lagi ke kanan. Tapi dia adalah lebih terpesong. Nampak? Dia punya darjah pemesongan tu lebih besar berbanding dekat sini. Okay. So again Faraday nilai lens arah. Jadi kita tengok contoh yang kedua. So dekat sini. Satu tu dia kata mendekati solenoid, satu lagi menjauhi solenoid. Move towards and move away. Cuba fikir logik. Sekarang ni bila satu move towards, satu move away, magnitude ke arah tu? Itu tengah cakap pasal nilai ke tengah cakap pasal arah? Satu mendekati, satu menjauhi. So mestilah cakap pasal arah kan? Sebab satu dekat, satu jauh. Satu kiri, satu kanan. Lagipun, tak, kalau tengok sini laju diorang sama. So bila laju sama maksudnya nilai diorang sama. Jadi dalam cerita ni, okey, rajah satu dia dah tunjuk ke kanan. Okey, betul. So rajah kedua dia akan ke kiri tapi dengan pesongan yang sama. Maksudnya kadar pesongan dia punya apa orang kata sudut dia lah. Sudut dia adalah sama. Okey, so ini adalah hukum Lenz. Sebab apa? Sebab dia deal dengan arah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Yang seterusnya adalah C. So kalau kita tengok C kat sini, satu. Tengok gambar tau, jangan tengok ayat. Tengok gambar. So ayat ni, satu dia kata mendekati. Yang ni pun mendekati Ni pun mendekati. Okay. Ni pun mendekati. Towards, move towards. Okay, tengok gambar. So yang ini dia move towards dengan 0.5. Yang ini pun move towards dengan 0.5. Sudah. Arah pun sama. Nilai pun sama. Jadi apa yang beza? Yang beza adalah dekat sini. Okay, again, kat sini cuba fikir logik. Kat sini jumlah lilitan dia lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi yang ini 6, ni 11. Apa yang beza? Magnitude ke arah? Magnitude tu nilai. So nilai ke arah yang berbeza dekat dalam soalan ni? Value or direction that is different here? Okay, mestilah value. Sebab apa? Sebab ni 6, ni 11. Kan? Jadi kalau value yang berbeza, dia adalah Faraday lah. Jadi kalau dia Faraday, maksudnya dia punya pesongan yang lebih. Okey, dia lebih terpesong. Tapi arah pesongan dia mestilah arah yang sama. Okey, jadi macam itulah cerita dia nak membezakan Faraday dengan Lenz. Okey, soalan-soalan kita dekat sini, jom kita tengok contoh soalan dalam exam, dia boleh tanya. Okey, diagram 4.1 and 4.2 shows magnet drop daripada similar coil from a different height. So, dia jatuh daripada dua kedudukan berbeza. Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan aruhan elektromagnet? Okey, yang ni cikgu rasa dah boleh kot tengok dekat dalam buku Tengok dekat dalam buku, kita dah tahu dia adalah production of an induced EMF in a conductor when there is a relative motion between conductor and magnetic field or when the conductor is in a changing magnetic field. Ayat dia panjang kan? Memang panjang pun. Sebab tu cikgu tak tulis kat sini. Tapi korang tulis lah. Okay, cari dalam buku dan tulis. Okay. So, berdasarkan 4.1 dan 4.2 bandingkan.
Okay, kat sini kalau korang nak buat dalam bentuk ayat penuh, buatlah ayat penuh. Tapi kat sini cikgu letak simbol sebab tak muat nak tulis ayat penuh dekat sini. Okay, again, nak buat ayat penuh, buatlah ayat penuh. Tapi dekat sini cikgu letak simbol sebab tak muat nak letak ayat penuh. Okey. So ketinggian dalam 4.1 ini je ketinggian dia. Tapi dalam 4.2 ini ketinggian dia. So kita tahu ketinggian magnet dilepaskan dalam 4.1 adalah lebih kecil daripada 4.2. The height at which magnet is dropped in 4.1 is shorter ataupun lower than 4.2. Okey, jumlah lilitan gegelung. So, kalau tengok dekat sini, nampak macam sama. Okey, korang tak perlu. Dia macam ni lah. Biasanya, kalau soalan perbandingan macam ni, kalau benda tu, perbezaan dia tak nampak jelas, maksudnya biasanya benda tu adalah sama. Okey, sebab kalau korang kira, mungkin ada beza satu kan. Tapi beza satu tu tak nampak sangat. So, macam biasanya, benda tu samalah. Okey. Seterusnya, pesongan penunjuk galvanometer, deflection of the galvanometer pointer. Kalau kita tengok dekat sini, ingat galvanometer ni center zero. So, maksudnya zeronya dekat sini. Zeronya dekat sini. Jadi, yang mana lebih terpesong? 4.2 kan? So, 4.1 kurang terpesong daripada 4.2. Okey, pesongan penunjuk galvanometer adalah lebih kecil dalam 4.1 berbanding 4.2. Deflection of the galvanometer pointer in 4.1 is smaller than 4.2. Gitu. Alright. Alright, seterusnya. Berdasarkan jawapan, nyatakan hubungan antara ketinggian magnet dijatuhkan dan kelajuan. Okey, cerita dia macam ni. Okey, korang ayat penuh Kat sini tak muat nak letak ayat penuh, jadi korang kena buat ayat penuh. So, bila magnet tu ketinggian, tak apalah, sekejap. Apabila ketinggian magnet dijatuhkan adalah besar ataupun tinggi ataupun bertambah, bertambah, bertambah. Okey, kelajuan magnet menghampiri gegelung bertambah. Apa maksud dia? Okay, when the height at which magnet is dropped is increases, the speed of magnet approaching the coil also increases. Okay, so sebab, okay, ni sebenarnya tak adalah dalam soalan ni, tapi cikgu nak cakap lah, sebab dia adalah, cuba fikir logik Kita dah belajar dalam bab 2, form 4. Okay, bila objek jatuh, dia jatuh disebabkan gravity, betul? So, gravity tu 9.81 tu adalah pecutan. When object falls, they are actually falling at an acceleration. So, ingat, accelerate tu maksudnya apa? Makin laju ke makin slow ke sama je? So, bila accelerate, maksudnya makin laju. Jadi, dalam 4.1, 4.2, tengok. 4.1 dia jatuh sekejap je. So dia accelerate. Makin lama makin laju. Tapi kejap je. Tapi 4.2 dia makin lama makin laju. Tapi lagi macam dia ada peluang untuk laju tu banyak. Peluang untuk laju tu bertambah. Okay, jadi itulah jawapan dia. Okay, so bila magnet tu dia punya ketinggian tu jatuh tu bertambah. On the way dia sampai tu dia lebih besar kelajuan dia. Okay, so yang seterusnya dia minta kita ketinggian magnet dijatuhkan tu dengan apa? Kali ni dengan aruhan pula. Magnitude arus aruhan. So, samalah. Kan kita nampak waktu dia tinggi jarak dia tu, ketinggian dia tu besar, arus dia tu jadi lagi banyak. So, cikgu letak kat sini apabila ketinggian magnet dijatuhkan tu bertambah. Okey, kita boleh nampak kat sini magnitude. Ni cikgu copy paste dia tadi. So, magnitude arus aruhan bertambah. When the height at which magnet is dropped increases, the magnitude of induced current also increases. Gitu. Okay. Alright. So, seterusnya, kita tengok, oh by the way, ini dikira sebagai Faraday. Ini dikira sebagai Faraday. Kenapa? Sebab yang berbeza adalah nilai.
Kan yang berbeza adalah nilai. Jadi dia jatuh satu tu sikit, satu lagi tu banyak. Jadi satu besar, satu kecil, nilailah value. So ini adalah Faraday. Kalau dia tanya hukum yang terlibat untuk benda ni, dia kata Faraday. Okey. Tapi dekat sini dia kata dalam 4.1 nyatakan kutub DX. Okey. So yang datang adalah utara. Ingat, utara datang. So bila utara datang, kita nak tolak ke kita nak tarik? Kita nak tolak dia kan? So kalau kita nak tolak dia, dia kena jadi utara jugalah. So nama nyatakan kutub DX dia adalah utara ataupun north. Okey. So mana kita tahu hukum apa ni? Hukum Lenz. Okey, ataupun Lenz law. Okay, so itulah ceritanya di sini. Jadi, ah, okay, untuk video seterusnya kita akan tengok transformer lah. Tapi untuk video yang kat sini, pasal Faraday dengan Lenz ni, habislah dekat sini. Okay, so jangan lupalah study sebab bab ni dia tak adalah susah sangat. Tapi kenalah dapat bezakan setiap satu subtopik. Okay, slow-slow nanti jadilah tu. Alright, so terima kasih semua. Assalamualaikum.